Adakah aku Ultraman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam channel yang tak seberapa ini, iaitu channel Toku Malaysia. Okey, jadi hari ini merupakan hari yang sangat gembira untuk saya, sebabnya akhirnya saya dapat beli DX Ultraman 3 ataupun nama dia Spark Lens, guys. Okey, jadi kalau untuk pengetahuan korang, saya memang fans lah DX Ultraman 3 ni. Bagi saya trio TDG ataupun trio era Heisei, 3 Dyna dan juga Gaia, ketiga-tiga DX tu memang saya punya favourite lah favourite all time, memang ikonik, guys. Okey, kalau macam video yang sebelum ni kita dah review Ultraman Gaia punya DX, okey, Splendor ni. Jadi hari ni saya nak review pula DX untuk Ultraman 3, iaitu Spark Lens. Jadi macam ni lah packaging dia. Kalau korang tengok memang dia lain sikit daripada versi yang Ultraman Gaia, tapi ini Bandai Cina punya dia sama juga macam Ultraman Gaia yang saya review DX dia tu. Dia daripada Bandai Cina, cuma yang versi Ultraman 3 ni lebih murah. Kenapa dia lebih murah nanti saya akan beritahu. Tapi untuk hari ni memang saya sangat gembira lah, sebabnya saya sangat nak beli figure DX Ultraman 3 ni, sebabnya daripada kecil DX Ultraman 3 ni memang sangat ikonik lah Kalau kita tengok tu cara dia berubah, cara DX tu berfungsi memang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat cantik lah. Design itu pun sangat-sangat cool. Okay, jadi tanpa kita banyak bercakap lagi, saya akan review detail box dia, barulah kita unboxing dan kita akan review pula dia punya item ataupun spark lens dekat dalam ni. Okay, jadi jom kita tengok kotak dia daripada hadapan dahulu. Okey, untuk bahagian hadapan kotak ni, okey, macam korang tengok lah dekat bahagian tepi ni dia ada tulis besar-besar Spark Lens Legend Ultra Henshin Series. Okey, dan adalah gambar DX Spark Lens kita dekat sini. Okey, yang mana memang sangat smart, sangat cool dan sangat cantik lah. Kalau korang tengok dekat sini, detail dia not bad kalau pada gambar lah Lepas tu dekat sini dia ada tulis lah, ada lampu dan juga ada sound lah. Okey, ada bunyi dan juga ada lampu. Dan dekat bahagian tepi ni ada gambar Ultraman 3 yang besar gedabak macam ni. Lepas tu di bahagian atas ni ada logo Bandai Namco yang menunjukkan figure ataupun DX ni, bukan figure DX ni figure yang ori, figure lagi DX ni DX yang ori dekat sini ada stiker Suburaya. Macam biasa saya katakan dekat channel ni, kalau korang beli apa-apa figure, apa-apa DX, apa-apa mainan yang berkaitan dengan Ultraman, kalau tak ada stiker Suburaya ni, korang boleh persoalkan lah figure korang tu ataupun DX korang tu original ke tak original. Okay, dekat sini ada tulis Ultraman, ada Suburaya Production, tak ada apa sangat lah. Okay, itu je untuk detail box dia bahagian hadapan. Atas ni ada gambar Ultraman 3 kita, kemudian ada dia punya DX ataupun Spark Lens kita, ada tulisan dalam bahasa Cina yang tak faham. Di bahagian tepi hanya ada gambar Ultraman 3 hanya ilustrasi yang 3 dengan DX dia. Lepas tu dia ada tulis sini Legend Ultra Henshin Series. Mungkin ini dia punya line up lah untuk DX ni kan. Okay, betul ada bahasa Cina yang tak faham. Bahagian tepi sini pula tak ada apa, cuma ada bahasa Cina tak faham, lepas tu ada QR code. Okay, tak ada apalah. Bahagian bawah ni pun hanya ada bahasa Cina. Dan kita tengok di bahagian belakang ni pula. Okay, bahagian belakang dia ni meriah sikit Macam biasa dekat atas ni ada tulis Legend Ultra Henshin Series, ada gambar DX Ultraman 3 kita. Kemudian dekat sini dia ada bagilah cara-cara untuk kita main dengan DX ni. Okay, yang pertama kita boleh tukar menjadi multi-type. Lepas tu kat sini adalah dia beritahu tombol ni untuk apa, tombol belah kiri kanan tu untuk apa. Dan juga dekat bawah ni dia beritahu kita boleh tukar jadi strong type, jadi sky type, glitter type, dan juga kita boleh jadi dark 3, guys. Okay, evil 3, apa dah nama dia, tak silap saya nama dia dark 3 je kan. Okay, kalau salah boleh betulkan. Dan dekat sini dia akan beritahu lah, dekat sini ada switch on dan juga off ataupun switch on dan off. Dan dekat sini ditunjuk bateri dia. Okay, yang ni saya tak suka sangat lah, sebabnya dia pakai bateri yang jenis macam jam macam tu, guys. Bateri yang bulat-bulat tu. Okay, dia pakai bateri jenis, tak silap saya LR44 ni kat sini. Okay, LR44. Jadi kalau korang nak beli dia punya bateri, korang kena beli bateri yang ni lah, jenis LR44. Lepas tu kena ada 3. Okay, sebabnya dia kena lengkapkan 3 bateri ni, barulah boleh hidup DX korang. Okay, jadi itu je untuk detail box dia. Pada saya simple, tapi just nice lah simple tapi okey je lah, tak ada apa yang menarik. Yang menariknya dekat dalam ni nanti. Okay, jadi jom kita unboxing dan kita tengok apa je yang kita dapat dekat dalam ni. Let's go.
By the way, saya ni dapat kotak yang dah damage kotak yang dah tak berapa nak bagus. Jadi tak apalah, tawakal je lah. Sebabnya saya beli ni daripada China saya tak beli daripada Shopee ke, saya beli dekat apps Taobao. Jadi apps Taobao tu memang daripada China lah guys. Memang langsung daripada China terus dia hantar ke Malaysia lah. Okay, jadi ni dia bahagian dalam dia. Okay, kita balik. Okay, kita keluarkan dulu. Ambil kau jatuh. Uyuh guys. Aduh. Saya tak tahu kata apa. Jadi inilah penampakan dia. Dia pakai plastik box macam ni untuk membungkus kita punya DX Kenapa korang perasan tak ada something yang macam kurang tak dekat DX kali ni? Berbanding gaya punya. Cuba tengok apa. Betul guys, tak ada softfobi kali ni tak ada softfobi dan memang hanya semata DX ni sahaja. Okay, jadi sebab tu harga dia lebih murah lah daripada DX Ultraman Gaia. Kalau korang nak tahu harga DX Ultraman 3 ni ataupun Spark Lens ni berapa, nanti saya akan beritahu di akhir video lah. Jadi jom kita tengok detail dia punya item ni. Okay, kita hanya ada DX Spark Lens ni, jadi yelah kita akan review dan kita tengok detail dia bagus ke tak bagus. Jom kita tengok detail dia. Okay guys, jadi ini adalah rupa DX Ultraman 3 kita ataupun Spark Lens yang kita dapatkan. Saya tak tahu nak cakap apa lah guys. Saya rasa nak menangis semua ada guys. Sebabnya korang bayangkan lah, saya daripada kecil tengok Ultraman, saya daripada kecil tengok Henshin Ultraman, saya daripada kecil, semualah daripada kecil saya tengok. Benda ni memang saya nak sangat beli guys. Dan saya daripada kecil memang teringin lah nak pegang sendiri benda ni macam yang aktor kita pakai ataupun pelakon Ultraman 3 kita pakai. Okay, saya memang kalau tengok setiap kali Henshin, tak kisahlah Ultraman 3 ke Gaia ke Dyna ke, memang item Henshin dia ni salah satu benda yang saya memang nak sangat lah daripada kecil. Dan Alhamdulillah sampai sekarang ni barulah dapat guys. Okay, jadi pesan saya untuk korang, janganlah putus asa Kalau kepada adik-adik yang tengok video ni, korang jangan putus asa. InsyaAllah di masa akan datang korang boleh kumpul duit, korang boleh beli figure ni Jadi masa kecil ni korang banyakkan bersabar. Okay, korang belajar rajin-rajin. Kalau nanti dah besar, dapat duit lebih, dapat kerja yang bagus-bagus, korang boleh beli macam-macam benda yang korang nak. Okay, yang penting jangan bazir sangat lah. Okay, beli tu boleh tapi jangan bazir sangat. Dan jangan lupalah untuk tunaikan tanggungjawab korang pada benda yang perlu. Okay, jadi jom kita tengok detail dia untuk Spark Lens ni. Macam korang tengok memang sangat cantik guys. Saya tak tahu nak kata apa detail dia. Korang tengok, kita mulakan daripada bahagian penutup dia ni. Okay, saya tak tahu lah nak panggil apa, tapi saya panggil penutup je lah Penutup dia punya bahagian depan ni memang sangat cantik. Kalau korang perasan dia punya style design ni, stripe ni kan sama dengan bahagian dada Ultraman 3 kan. Dan kalau korang tekan ni, okay, kat bahagian belakang ni, sini saya tak on lagi Kalau korang tekan, dia akan terbuka lah Wah, okay, dia akan terbuka dan korang akan nampak memang sebidik macam dada Ultraman 3. Dekat sini kalau timer dia, dekat sini adalah dia punya bahagian dada ataupun armor tu lah. Memang sangat cantik guys. Lepas tu bahan plastik yang digunakan ni sangat tebal Ini salah satu benda yang saya nampak lah, beza yang original dengan yang bootleg yang orang jual murah kan. Dia punya bahagian plastik ni tebal guys. Okay, jadi bila korang tutup tu ataupun korang pegang tu, dia rasa berat guys. Dia rasa, yelah, dia tak rasa kosong memang sangat cantik lah. Dan untuk design ataupun dia punya corak-corak detail style Ultraman lah, yang Ultraman 3 ni dia giant kan, dia macam ancient giant ataupun monster yang dah lama tidur. Jadi memang nampak lah dia punya design ni sangat cantik guys. Dia punya detail tu memang bagus Kalau korang pegang ni, dia timbul kalau korang pegang dia punya corak-corak ni timbul. Memang sangat cantik. Dekat pemegang ni, kalau tak silap saya, ni tak berapa accurate. Sebabnya kalau saya tengok dekat series dia punya bahagian pemegang ni patutnya ada corak-corak macam purple ke apa, tapi adalah corak dia kan. Dia macam ada corak-corak yang bagi tambah lagi detail untuk pemegang ni. Jadi yang ni versi yang kosong je, tapi tak apa, pada saya pun tetap cantik. Sebabnya korang pegang tu pun dah best. Kalau korang nak beli yang ada detail tu, korang belilah yang replika punya kan. Yang tu mahal guys. Jadi saya tak mampulah, saya beli yang ni je. Dan untuk bahagian bawah ni pun sangat cantik. Detail warna emas dia tu memang sangat-sangat kena lah. Memang sangat-sangat detail dan sangat cantik lah. Dekat bahagian bawah ni speaker dia. Dekat sini ada kosong, ada berlubang ni. Ini adalah speaker dia. Jadi sound dia akan keluar dekat situ.
Okay, itu je lah untuk detail dia. Memang saya tak boleh nak kata apalah, memang sangat cantik. Cumanya kekurangan dia sikit ada ni, skru-skru ni guys. Okay, tak apalah, mainan murah kan. Ini kira paling murah lah saya jumpa di X ni. Bukan mainan murah, tapi paling murah yang saya jumpa lah. Sebabnya mainan ni pun mahal sebenarnya. DX ni mahal juga, tapi paling murah lah untuk kategori DX kan. Dan dekat sini ada button ni lah. Okay, button tak silap saya kalau belah kiri ni untuk korang tukar form. Bahagian kanan nanti untuk korang buat final effect ataupun dia punya cosine dan juga dia punya ni lah, ultimate lah untuk setiap form tu kan. Dan dekat bahagian tepi ni ada switch on dan juga off. Okay, jadi jom kita sama-sama onkan dia dan kita tengok dia punya tak sabarnya kita tengok dia punya detail lah untuk cahaya, lampu dan juga suara dia. Okay, jadi jom kita onkan dia. Ush, kuat guys bunyi dia. Ini lagi kuat daripada Ultraman Gaia punya DX ni. Ui, tapi color dia terang guys. Okay, sekejap saya try tutup lampu Okay guys, jadi sekarang saya dah tutup lampu. Jadi saya akan biarkan korang tengok pertukaran-pertukaran form yang saya akan buat lepas ni. Tanpa saya bercakap lah saya akan beritahu dekat korang macam cara main dia sebelum kita mulakan demonstrasi dia. Okay, cara main dia sangat senang. Nanti korang on, okay, macam saya tunjuk tadi, kita dah on. Dan untuk tukar form korang kena tekan lah di bahagian kiri ni. Tekan je, nanti dia akan tukar form. Dan kalau korang tekan bahagian kanan ni, tekan sekejap dia akan keluar sound effect Ultraman 3. Kalau korang hold lama, nanti dia akan keluar effect cosine ataupun dia punya final attack lah untuk setiap form. Jadi tanpa kita banyak bercakap lagi, korang dengar lah dulu dia punya effect ataupun dia punya bunyi untuk DX Ultraman 3 Spark Cleanse ni. Dan nanti kita akan bagi kesimpulan lah untuk DX ni berbaloi ke tak berbaloi ke, bagus ke tak bagus. Jadi kita akan beritahu di akhir video nanti. Yang pertama, jom kita sama-sama bertukar jadi Ultraman 3. Nampak menarik guys. Kita ada juga form glitter 3 guys. Memang sangat-sangat mantap lah DX kali ni. Okay, dapat juga form glitter 3 guys. Jadi sekarang saya akan tunjukkan secret form untuk DX kali ni ataupun pertukaran untuk DX ni, iaitu Dark 3. Okay, Dark 3 ni kalau korang nak tukar dia, korang kena tekan lama dekat bahagian kiri ni. Okay, dia berbeza lah dengan yang form-form sebelum ni mana korang tekan sekali je. Tapi untuk jadi Dark 3 korang kena tekan lama, kena hold, nanti dia akan jadi Dark 3. Jadi jom kita tukar jadi Dark 3.
Guys, gempak kan DX ni. Saya tak tahu nak cakap apa lah, memang sangat gempak lah. Tapi ada tapi dia guys. Sebelum korang ingatkan kita dah habis bunyi, kita dah dengar semua form, kita dah dengar semua ultimate ataupun kosen, belum bermakna DX ni tak ada bunyi yang lain guys. Okay, kali ni kita ada lagi satu secret sound. Okay, bukan secret pun sebenarnya, tapi dia lebih kurang macam hidden sound lah kan. Cara dia tu berbeza dengan cara-cara sebelum ni, iaitu cara kita tekan tukar form tu basic kan. Kali ni dia lain sikit. Korang kena tekan dua-dua button ni lama, nanti dia akan bertukar daripada multi type jadi strong type pula, power type kepada sky type dan juga glitter 3 guys. Okay, kalau korang tak percaya, jom kita sama-sama dengar dan saya akan tunjukkan lah cara dia. Nanti korang kena tekan lama kedua-dua button ni secara serentak nanti baru korang dapat sound yang lain tu. Okay, sound yang kita bertukar ke semua form. Dan yang menariknya, korang akan dapat juga music background daripada series Ultraman 3. Jadi jom kita tukar menjadi Ultraman 3 semua form. Let's go. Korang dengar kan? Lagu dia tu memang nostalgia habis lah guys. Okay, tapi sorry lah, dia tak sampai glitter 3 rupanya dia sampai 3 form tu je. Okay, jadi itulah. Nampak? Ada sound lagi. Okay, jadi inilah saya nak katakan memang sangat-sangat berbaloi lah. Sangat-sangat gempak lah DX ni. Saya minta maaf sebabnya saya terpaksa tunjuk secara daripada belakang ni, sebabnya saya nak tunjuk dekat korang cara main dia, cara button dia tekan tu macam mana nanti kalau korang dah beli sendiri, korang main lah, tengok daripada secara depan yang mana tak ada skru-skru tu, barulah nampak gempak kan. Jadi jom kita tukar sekali lagi last jadi Ultraman 3 multi type. Let's go. Dan kalau kita biarkan lama DX ni hidup tanpa kita tekan ataupun kita biarkan je, nanti dia akan berkelip color timer dia. Jom kita tengok dia berkelip ke tak berkelip. 2000 years later. Nampak? Jadi Ultraman kita pun dah kehabisan tenaga, maka kita pun dah kehabisan cara nak main dia, dan kita akan pergilah ke kesimpulan. Dan overall untuk DX Ultraman 3 Spark Lens ni, saya akan bagi kesimpulan dia berbaloi ke tak berbaloi, dan saya akan beritahu lah harga ni berapa saya beli DX ni. Okay, jadi jom kita pergi ke segmen yang terakhir, iaitu kesimpulan dan juga overall rating DX kali ni. Let's go. Okey, jadi kita dah sampai di akhir video. Macam saya katakan lah, saya akan bagi kesimpulan dan saya akan bagi rating lah untuk DX Ultraman 3 Spark Lens ni. Tapi sebelum saya bagi skor dia, saya akan beritahu dekat korang berapakah harga saya beli DX ni. Okey, saya pernah jumpa DX ni dekat Shopee, yang mana orang Malaysia dia jual, tapi harga dia agak mahal lah, sekitar RM100. Paling murah lah, paling murah tu RM100 tepat, ataupun RM102 macam tu lah. Tapi saya beli ni bukan dekat Shopee, tapi saya cari dekat apps Taobao. Taobao ni apps daripada China lah. Okey, yang mana keluaran-keluaran barang daripada China tu memang fresh lah daripada China. Nanti dia akan post daripada China dan hantar ke rumah kita. Jadi saya beli dekat situ dan saya jumpa DX yang harga paling murah. DX ni korang tahu berapa saya beli?
RM83 termasuk shipping daripada China. Memang sangat murah guys, tak sampai RM100 saya dah dapat original Bandai, iaitu DX Spark Lens 3 ni yang original. Memang sangat berbaloi lah, saya boleh katakan secara peribadi, sebab saya beli yang murah kan. Saya beli yang murah dan barang pun original. RM83 tu termasuk shipping, pada saya sangat berbaloi dan sangat murah. Dan saya boleh bagi skor untuk figure ataupun DX kali ni, saya tak boleh cakap banyak guys. Okay, gaya punya pun dah gempak. Dapat pula Ultraman 3 punya. Saya nak bagi DX Ultraman 3 ni 9/10. Saya sangat puas hatilah. Saya tak boleh bagi 10/10 sebabnya tak dapat softfobi macam Ultraman gaya punya DX Okay, jadi ini je lah saya punya kesimpulan untuk video kali ni. Pada saya semua sangat detail, sangat cantik, sangat bagus. Semuanya bagus lah bagi saya dan sangat sesuai lah kalau korang nak beli. Dan kalau korang nak beli, saya akan sediakan juga link dekat description ataupun dekat pin komen, jadi korang boleh tengok lah dekat kedai mana saya beli tu. Okay, saya pakai app Taobao, jadi saya akan bagi link Taobao lah, link daripada Taobao. Okay, jadi korang cubalah cari juga, mungkin korang jumpa yang daripada Shopee ke apa, korang belilah. Tapi cari yang murah lah sebabnya DX ni dia tak ada softfobi apa, just DX je. Pada saya kalau korang dapat harga 100 pun okey je. Semuanya kalau dapat lagi murah tu, lagi berbaloi lah untuk korang jimat duit. Okay, jadi lepas ni doakan saya dapat beli Live Flasher DX Ultraman Dyna guys, tolonglah. Itu saya punya favourite Ultraman lah. Tapi harga dia punya DX tu mahal sangat lah, 130, 125 paling murah. Saya tak mampu lagi lah nak beli. Okay, jadi itulah, kena kumpul duit lagi. Mungkin tengoklah, kalau ada rezeki lebih saya akan beli dan saya akan lengkapkan ketiga-tiga DX Ultraman favourite saya, iaitu Iconic DX TDG, trio TDG era Heisei 3 Dyna Gaya. Okay, jadi kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Kalau korang suka video dan konten macam ni, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Semoga channel ni dapat 1k subscriber, dan terima kasih kepada yang dah subscribe dan dah menonton channel ni. Okay, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Korang nak tahu betapa cerahnya Spark Lens ni? Okay, bilik saya ni dah gelap gelita, jadi saya akan pasang lampu dia. Jom kita tengok cerah ke tak cerah. Korang tengok lah guys, dah jadi torchlight guys. Berbaloi betul lah beli. Terang habis. Okay, kita tukar Okay, macam korang nampak lah, terang habis guys. Nampak? Uyo, mantap. いいからどけっての